أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni sekali lagi kita dapat bersama dalam kuliah maghrib kita. Seperti biasa kita pakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13. Hari ini kita masuk kepada sambungan daripada masalah ke-122. Yakni orang yang sentiasa menyukakan hati dua ibu bapa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita sebut pada kuliah yang dulu, orang yang sentiasa mendapat redha mak dan ayah dia, gembirakan ibu dan bapa dia dengan apa cara yang dia buat. Nabi kata, man asbaha murdiyan li abawai asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah. Siapa yang pagi-pagi lagi dah happykan mak ayah dia, orang tua dia, pagi-pagi lagi Allah buka dua pintu syurga. Faman amsiya famislu dhalik. Kalau waktu petang pun macam tu juga kelakuannya, menyeronokkan orang tua, gembirakan orang tua, famislu dhalik, dia tetap akan dapat lagi dua pintu syurga. Wa in kana wahidan fawahidun. Nabi kata kalaulah dia serodokkan seorang aja, dia happykan mak aja dengan ayah dia, dengan ayah dia berdendam pasal apa? Teringat lagi kena tali pinggang masa kecil-kecil dulu. Dia kecil hati, jauh hati dengan ayah dia, maka dia hanya happykan maknya, ayahnya hidup. Fawahidun,
Nabi kata dia cuma dapat satu pintu syurga. Wa in zalama, wa in zalama, wa in zalama. Walaupun mak bapak kita itu berdosa orangnya. Walaupun mak ayah kita itu maksiat orangnya. Walaupun mak bapak kita tu dia jahat, nagih dadah, minum mayo ketum dan macam-macam lagi jahat dia buat, anak kena jaga dia punya sempadan. Jangan cross the line. Maksud cross the line, dia berubah sikap menjadi orang yang durhaka. Sebagai anak sepatutnya dia kena taat, dia kena elok-elok cakap, dia tidak kurang ajar dan biadab. Tiba-tiba dek kerana ayahnya macam tu, dia menjadi biadab. Itu tidak menghalalkan kita untuk bertindak kurang ajar dengan mak ayah. Dia tak solat, dia tak semayang, itu dia akan jawab dengan Allah. Kamu tak boleh tinggi suara pun depan dia. Kamu tak boleh tunjuk biadab pun depan dia. Walaupun kamu punya akhlak, agama kamu lebih elok daripada mak ayah kamu. Ini dipesan oleh Nabi. Kemudian Nabi bersabda, وَمَنْ أَصْبَحَ مُسْخِطًا لِأَبَوَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُحَانِ إِلَى النَّارِ. Siapa pagi-pagi lagi dah guris hati mak ayah, kecewakan mak ayah, asbaha lahu babani maftuhani ilan nar. Pagi-pagi lagi terbuka dua pintu neraka buat dia. Faman amsiya famislu dzalik. Kalau waktu petang pun dia masih berterusan durhaka itu kepada mak dan ayah, dia tak say sorry, dia no apologize, dia tak minta ampun, famislu dzalik, petang itu juga dia dapat dua pintu neraka. Wa in kana wahidan fawahidun. Kalaulah dia derhaka tu dengan seorang, dengan mak elok-elok dia jaga, tapi dengan ayah dia kurang ajar. Ataupun dengan mak dia kurang ajar, dengan ayah dia baik pula. Fawahidun, dia cuma dapat satu pintu neraka. Wa in zalama, wa in zalama, wa in zalama. Walaupun kedua mak dan ayah tu durhaka, tak bedah, walaupun kedua mak dan ayahnya orang yang berdosa, buat maksiat, tak solat, tak tutup aurat, anak tak boleh cross the line, tak boleh lebih daripada sempadan. Maksud saya lebih daripada sempadan tu kurang ajar lah. Bagai anak kena hormat. Kau kalau tak ada mak bapak kau tak boleh tengok bulan dengan matahari, kan? Apa lirik Sudirman Haji Arsyad? Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Cukup. Kan saya lama-lama sekarang hujan, tuan-tuan naik motor banyak ni. Baik, itu sedutan tentang kuliah kita pada bulan sudah. Sebab kita akan baca sambungannya. Dan saya ni tuan-tuan, saya tak suka kalau saya buat kuliah, saya terus tajuk tu daripada tengah terus ke hujung. Sampai tuan-tuan tak tahu hujung pangkal. Tajuk ni kalau kita tak repeat, kalau kita tak remind balik apa yang kita baca pada kuliah dulu, tuan-tuan takkan faham. Sebab saya percaya tuan-tuan pun tak baca tajuk ni. Cuba angkat tangan siapa baca kitab ni sebelum saya sampai. Abang baca? Abang pun tak baca. Haji baca? Ketua darjah pun tak baca. Dia menjemput saya kuliah, dia ketua lah. Dia pun tak baca. Atau kalau saya buat ujian, tuan-tuan lulus ke? Ni budak-budak sekolah Sungai Raya ni baru lepas ujian. Di sekolah saya bagi ujian pada anak tuan-tuan, budak-budak. Malam-malam saya bagi ujian pula pada bapa budak-budak. Kita tengok siapa lulus, siapa gagal. Baik. Jadi hari ni kita baca pula satu hadis berkenaan dengan seorang sahabat yang mengadu kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia punya masalah very complicated.
Sangat rumit. Apa dia? Dia suka isteri dia. Dia sayang isteri dia. Isteri dia lawak. Isteri dia tak pernah biadab dengan dia. Tak pernah durhaka dengan dia. Apa dia nak semua bagi. Semua taat. Tapi problem is mak dia. Mak dia tak suka isteri dia. Oh. Pening tuan-tuan. Kita dengan bini tak ada masalah apa-apa, ribut tak ada, topan tak ada, tsunami tak ada. Mak kita pula tak suka bini kita. Sampai dia suruh kita ceraikan isteri kita. Tuan-tuan ingat benda ni berlaku pada zaman kita saja. Berlaku zaman sahabat. Oh, pening tuan-tuan. Bak kata orang nak di luar, mati bapa, ditelan. Betul ke? Ditelan mati ayah, dibuang mati mak. Tak ada problem dengan isteri. Taat, cantik, lawa. Semuanya komplit. Kita pun tak ada masalah dalam rumah tangga kita. Tiba-tiba orang ketiga ni, mak, dia kata apa? Aku tak berkenan dengan kamu punya isteri. Aku nak kamu ceraikan dia. Ini berlaku, dilema ini berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW. Bukan setakat zaman sekarang saja. Zaman sekarang kadang-kadang ialah, kadang-kadang bercerai dengan bini sebab salah bini pun ada. Kadang-kadang bercerai dengan isteri sebab suami punya hal pun ada. Dua-dua dah tak boleh, dua-dua dah tak boleh hidup, dua-dua dah tak boleh ngam. Tapi kadang-kadang masalah rumah tangga ni bukan datang daripada kita berdua pun. Datang daripada luar. Digasak oleh mak mentua, digasak oleh ibu sendiri, digasak oleh abang-abang, kakak-kakak, ipar duai dan sebagainya. Akhirnya tak tahan bercerai. Bukan punca daripada kita, tapi orang luar. Benda tu berlaku di kalangan sahabat Nabi. So tuan-tuan, kita lihat di sini apa hadis dia. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu faqala inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni sahabat Nabi. Bahawasanya seorang laki-laki datang kepadanya kerana mau bertanyakan bagaimana ia memperbuat barang yang telah jadi ke atas dirinya. Dia berjumpa dengan sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi itu Abu Darda. Dia mempunyai satu masalah yang sangat besar. Masalah rumah tangga lah. Apa masalah dia? Apabila ia telah menghadap Abu Darda, lalu katanya bahawasanya, ada bagiku seorang perempuan yang aku kasih akan dia, dan bahawasanya ibuku tidak suka akan isteriku itu, disuruh aku ceraikan dia. Oh, masalah. Seorang sahabat Nabi, dia tak beritahu dalam hadis ni siapa nama dia. Tapi dia berjumpa dengan sahabat Nabi yang terkenal ni, nama dia Abu Darda. Abu Darda, minta maaf, tolonglah masalah aku ni. Aku dah macam biskut seredok. Aku tak tahu nak buat apa lagi dah. Aku terpaksa jumpa kamu. Nak bertanyakan kamu tentang hukum. Ni apa cerita ni? Aku tak ada masalah dengan bini aku. Isteri aku comel, cantik, cun melecun, lawak. Tak ada problem apa-apa kat aku. Aku sayang dia dan isteri aku tu pun sayang aku. Kami elok. Rukun rumah tangga kami damai. Tapi masalah aku Big Mama ni. Big Mama. Mem besar kita ni. Mak kita sendiri. Kalau balik kampung, balik ke rumah, tak nak salam menantu. Ada tak orang macam tu tuan-tuan? Tempat tuan-tuan tak ada. Tapi tempat orang lain ada. Sampai kesudah berperang dengan menantu. Dah bercucu 5 dah pun. Tua dah pun. Rambut tu dah putih dah pun. Allah. Masih nak bermasam muka. Yang dia masam muka tu pula dengan menantu.
Mentua berperang dengan menantu sendiri. Berlaku. Tak tahu wallahu a'lam apa punca, apa hal. Kita ingat keturunan Nyonya Mansur ni dah tak wujud dah. Kenal Nyonya Mansur? Ha? Kalau kau pun aku tak mau, keturunan kau pun aku tak mau. Oh, tu Nyonya Mansur. Makcik tahu filem ibu mertua aku. Tu makcik ke kakak, nampak macam tua tapi muda. Kan panggil makcik, marah dia, aku ni tua sangat ke? Keturunan tu masih ada lagi. Dan ingat, rupanya ada di zaman sahabat Nabi. Ada di zaman Rasulullah. Jenis berperang dengan menantu, tak suka dengan menantu, akhirnya kita sebagai anak ni, dilema. Gunah gulana. Sekarang tak diikut kata mak ni, sekarang dikatanya aku ni biadab dengan dia, kurang ajar dengan dia. Tak taat dengan dia. Sebab apa? Kes ni sangat berat. Mak kepada sahabat Abu Darda ni suruh dia cerai bini dia. Oi. Kenapa tak sayang bini? Oi. Tapi siapa pula tak sayang mak? Ini yang dikata ditelan mati mak, diluah mati bapa. Baik, maka akhirnya bila dia runsing, tak boleh nak letak, nak bagi jawapan, nak ikut kata mak ke ataupun nak stay dengan bini. Nak cakap, ikut cakap mak ke ataupun abaikan perintah mak. Maka dia terpaksa berjumpalah sahabat Nabi yang karib ni. Nama dia Abu Darda. Maka dia tanya, maka bagaimanakah aku perbuat? Adakah aku ceraikan isteri yang aku kasih dan aku tidak ambil peduli akan marah dan tiada suka ibuku? Dia kata, mana aku nak buat? Sama ada aku ceraikan bini aku, of course lah. Isteri aku pun dalam keadaan bersedih, aku pun dah tentu jadi tak tentu hala. Silat-silat jadi Osman Jailani. Tahu? Elok-elok nama Kasim Salamat jadi Osman Jailani, buta. Nangis hari-hari. Itu yang akan berlaku. Kalau aku ikut cakap mak aku ni, dua-dua akan merana. Isteri dia pun akan merana kerana diceraikan tanpa punca, tanpa usul periksa, tanpa salah apa-apa. Dan aku pun merana, sudah tentulah aku merana sebab aku lepaskan isteri yang aku sayang. Tapi kalau sekiranya aku tak ceraikan dia, mak aku masam muka, murung, tak bercakap dengan aku, dan tertutup pintu syurga untuk aku sebab tak ikut kehendak dia. Oh ya, tuan-tuan ingat benda ni sikit-sikit punya masalah. Besar masalah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya selesaikan cerita hadis ni, kita nak khabar lah. Kita sebagai mak, sebagai ayah, ni depan-depan saya ni semua bapak-bapak belaka. Dan mak-mak belaka. Tolonglah, walaupun kita memang diberi kedudukan oleh Allah, kita sebagai ayah, kita sebagai mak, apa kehendak kita, anak kena turut, anak kena buat, selagi mana tak buat benda haram. Memang kita punya power besar. Kita boleh suruh apa sahaja anak dengan anak-anak kita, apa sahaja. Dan dema ni kalau tak ikut, dema berdosa. Bila berdosa, jadi anak derhaka. Bila jadi anak derhaka, tertahan segala amal, tertahan segala doa. Dan tertutup pintu syurga, terbuka luas pintu neraka. Hari-hari malaikat akan laknat anak derhaka. Itu yang mereka akan dapat. Tapi sebagai ayah, janganlah walaupun kita ada powernya sampai tahap macam tu. Saya nak beritahu, janganlah sampai kita menyalahguna, sampai merosak, meranakan anak-anak. Betul, betul. Saya akan sebut nanti bahawa
Kes yang berlaku kepada sahabat Nabi ni, Abu Darda, dia kata apa? Nak buat macam mana? Ikutlah cakap mak kamu. Kenalah cerai. Ya, betul. Dia akan ceraikan anak, isteri dia. Tapi apa akan jadi dengan anak kita? Apa jadi akan cucu kita? Anak kita dah tentu murung. Silat-silat hari bulan tuan-tuan cakap sorang-sorang. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Duduk bawah tangga. Orang lain semua sembahyang. Dia bercakap sorang-sorang luar masjid. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Jadi gila anak kita. Atas kerana tindakan kita ni. Betul. Kita kata Allah Ta'ala bagi kuasa kepada mak dan ayah ni hebat. Sehingga boleh menyuruh apa sahaja kepada anak. Dan anak kalau tak turut dikira dahaka. Melainkan kalau berbuat dosa. Kalau ayah ni, anak-anak ni, saya nak khabar, kalau ayah dengan mak kamu suruh buat benda dosa, ataupun perintah buat benda dosa, jangan turut. Kalau diturut, berdosa pula. La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada perkara maksiat. Perkara yang dosa. Anak balik asrama. Alhamdulillah, dah sampai dah man. Nak ambil duit ayah, RM20. Kenapa mak? Kenapa ayah? Pergi pegang gopeng. Kenapa? Beli nombor. Saya tengok nombor plat ayah elok aja. Apa nak ditukar? Bukan nombor plat, nombor ekor. Anak boleh turut tak? Anak boleh turut tak? Tak boleh. Tak boleh. Sekarang ni, minta maaf saya cakap. Tuan-tuan nak marah saya, sila marah. Siapa suruh panggil saya? Saya transparent. Bukan saya nak belagak, bukan saya nak bercakap besar. Saya sebagai ustaz kena transparent. Kalau tak, saya jawab depan Allah. Apa hukum rokok? Semua tunduk tu malah tanya. Apa hukum rokok? Belah sini saja. Belah sana? Sini? Tuan-tuan boleh Google fatwa kebangsaan dengan fatwa negeri. Semua kata rokok haram. Apa slow dia cakap haram tu? Haram. Baik. Bila cuma rokok ni bermasalah, dia dengan ketum dia tak sama. Ketum digesetkan. Jadi undang-undang. Sebab tu siapa minum air ketum kena tangkap. Tapi kalau isap rokok tak kena tangkap. Dia hanya sekadar hukum yang telah difatwakan. Tetapi tak digesetkan sebagai undang-undang. Cuma adalah undang-undangnya kalau merokok dalam pejabat kerajaan kena denda. Kalau merokok dekat dekat kedai makan kena denda. Kalau di hospital kena denda. Tuan-tuan, baik, tak apalah dari segi undang-undang mungkin tak salah. Tapi kalau fatwa dah keluar, fatwa dah keluar, fatwa negeri dah keluar, fatwa kebangsaan pun dah keluar, dari segi Islam tu salah tak salah? Cuma tunduk. Salah lah. Baik, kalau dari segi hukumnya salah, ianya jadi dosa. Cuma dosanya dosa kecil ke dosa besar? Dosa kecil. Tapi ingat, as-saghair yu'addi ilal kabair. Dosa kecil kalau himpun lama-lama jadi dosa besar. Itu kaedah fiqh. Satu hari tuan-tuan pakai seluar pendek, dosa kecil. Hari-hari main bola pakai seluar pendek, dosa besar. Akak-akak satu hari tak pakai tudung, dosa kecil. Tapi kalau dah setahun tak pakai tudung, dosa besar. Itu kaedah dia. As-saghair yu'addi ilal kabair. Sekali kita merokok dosa kecil, kalau dah 20 batang dalam kotak tu, dosa? Tuan-tuan,
Tiba-tiba kita suruh anak kita beli rokok. Boleh tak dia taat? Kalau ikutkan saya, tak boleh taat. Sebab membeli hisap rokok pun haram, membeli rokok pun haram, menjual rokok pun haram. Dan kadang sedih saya tuan-tuan, sian. Ada masjid keluar belanja 400-500. Letak satu signboard, dilarang merokok. Benda ni tak payah letak pun tak apa, faham lah. Betul tak betul? Tak payahlah sampai belanja sampai 400-500 buat signboard, dilarang merokok. Kita boleh tahan diri kita daripada merokok dekat hospital. Tapi boleh merokok pula kat masjid. Atau hospital tu lagi hebat daripada masjid. Kita boleh tahan diri daripada merokok dekat kedai-kedai makan. Merokok dekat pejabat-pejabat kerajaan. Tiba-tiba kita selamberok aja merokok bila keluar masjid. Adakah pejabat-pejabat kerajaan tu lebih mulia dan diagungkan berbanding rumah Allah Subhanahu wa taala? Sama juga dengan hari Jumaat. Kita di hospital boleh diam, senyap. Tiba-tiba bila semayang Jumaat kita bising. Atau hospital tu lagi mulia ke daripada rumah Allah ni? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, Allah tengok kita ni hipokrasi. Hipokrit. So jangan marah Tuhan bila doa kita minta macam-macam Allah tak bagi. Bukan Allah tak mendengar, bukan Allah tak boleh memakbulkan. Tapi Allah Ta'ala tengok kadang-kadang kita ni hanya sekadar lakonan. Baik, back to topik balik semula. Jadi kalau sekiranya isteri ataupun anak disuruh oleh ayah, disuruh oleh suami buat benda-benda haram, buat benda-benda mungkar, anak tu tak wajib taat. Isteri tu pun tak wajib taat. Kerana kalau dia taat, dikira berdosa. Dan kadang saya dapat WhatsApp tuan-tuan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya ni Ustaz, minta maaf lah cakap ya. Terutama orang perempuan. Bila dia nak bersama dengan saya, dia suka jalan belakang Ustaz. Ada juga suami yang samdul ni. Dia tak nak dengan jalan halal, dia nak jalan haram. Tak tahulah orang lelaki-lelaki ni, saya tak tahu. Benda ni penyakit, kena dirawat. Dirawat dengan perubatan Islam. Tuan-tuan tak boleh buat rawatan dengan cara lain. Dengan perubatan Islam. Syaitan banyak sangat dalam badan dia tu. Dia ada nafsu suka belakang. Dia tak ada nafsu dengan cara halal. Maknanya itu syaitan lah tu. Jadi saya kata balik dengan Cik Puan ni. Saya kata, Cik Puan jangan diturut lah. Jangan ikut kehendak suami tu. Ustaz, kalau tak dipukulnya saya. Belasahnya saya. Tapi kalau belasah, pergilah buat report. Saya tak nak bercerai, Ustaz. Lah, bila suruh buat report, dia mengingat bercerai. Orang perempuan dia ada hak dia. Kalau kena pukul, boleh keluar rumah. Run for your life. Minta tolong. Sebab suami dah gila dah. Saya nak tanya orang perempuan. Hukum asal orang perempuan, tu sebab abang-abang bawalah isteri masing-masing. Biar mengaji sama-sama. Jangan suami saja faham agama, perempuan faham agama sekerat-sekerat separuh. Maghrib-maghrib suruh dema ni datang, pergi kuliah. Biar dema sama-sama faham macam kita. Apa hukum orang perempuan keluar rumah tanpa minta izin suami? Lambat jawab. Hukumnya haram dan berdosa besar. Selangkah dia melangkah tu tanpa izin, selangkah tu dia dekat dengan neraka Allah. Waliyahzubillah. Dan malaikat melaknat mereka. Tetapi kita ada hukum fiqh yang agama ataupun yang ulama telah bagi panduan. Ad-darurah tubihul mahzurah. Benda dah darurat, maka dia menghalalkan perkara yang haram sebelum ini for the temporary. Untuk tempoh yang sementara. Contoh, suami akak kursus. Kursus kat mana? Tasik Bandik. Tempat Haji Tandang. Lain tak ada.
Tiba-tiba baru 2 hari suami kita pergi, rumah terbakar. Jiran-jiran pun telefonlah bomba. Neno. Bomba pun minta lah. Isteri kita ini, kak, keluarlah kak. Rumah nak runtuh, dah rentung. Kak tak boleh keluar. Suami tak izin. Mampuih lah. Kalau akak tak keluar, nanti semua mati kak. Biarlah mati di dunia, asalkan tak masuk neraka. Salahlah pahaman macam tu. Kalau pergi kuliah, ada pencerahan. Ad-darurah tubihul ma'zurah. Benda yang jadi darurat, dihalalkan untuk kita langgar. Langgar apa? Langgar perkara haram. Apa benda haram yang perempuan tak boleh buat? Keluar rumah tanpa minta izin suami. Tetapi kalau darurat, dia boleh langgar. Untuk tempoh sementara. Contoh, kalau dah padam dah rumah tu, bomba pun dah balik dah, rumah dah selamat dah, dia wajib masuk balik. Kekal kepada hukum yang asal. Samalah kalau sekiranya, na'udzubillah kak ya, bukan saya minta, kalau suami kita dah jadi gila. Bergaduh, akhirnya dia ambil parang, aku bunuh kau. Ambil, aku bunuh. Orang perempuan kita nak buat macam mana? Abang, ambillah kapak, belahlah dada. Macam tu ke? Matilah. Apa cerita dengan anak-anak kita? Kan? Apa cerita anak-anak kita yang masih bersekolah? Takkanlah dia nak hilang kasih sayang seorang ibu. Maka dia boleh keluar rumah, menyelamatkan diri. Ada penyamun masuk, benda tu darurat, boleh keluar. Suami nak bunuh kita, boleh keluar. Ataupun bini nak bunuh kita, suami tak ada masalah lah keluar. Ataupun ada ular. Benda-benda yang dikatakan darurat, boleh keluar. Tapi kalau darurat tu sudah habis, sudah hilang, maka dia kena masuk balik. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Balik kepada cerita hadis ni tadi, kisah bagaimana mak dia suruh dia ceraikan isteri dia, sedangkan dia tak ada masalah apa-apa pun dengan isteri dia. Baik, apa jawapan dia? Baik. Bila didengar oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, akan kata laki-laki itu demikian. Lalu dijawabnya. Qala Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adhi' zalikal bab aw ihfadhahu, atau kama qala, hadis sahih. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, ibu dan bapa itu, yakni keredaan dan kepuasan hati ibu dan ayah itu adalah sebaik-baik pintu syurga yang disediakan. Maksudnya apa? Mendapat keredaan mak dan ayah itu adalah jalan terbaik untuk dapatkan pintu syurga Allah. Sebaik-baik pintu syurga Allah adalah keredaan mak dan ayah. Maka jika engkau berkehendak pintu syurga yang baik dan terbuka, maka letaklah olehmu itu akan pintu. Maksudnya kalau kamu nak-nakkan sangatlah pintu syurga Allah itu, carilah keredaan mak dan ayah. Ataupun engkau pelihara pintu syurga terbuka dengan memuaskan hati mak dan ayah, demikian jugalah ibu. Nampak? Jawapan dia tetap memihak kepada mak dan ayah. Ingat balik, saya cakap tadi apa? Seorang sahabat Nabi, dia ada masalah besar, dia sayang bini dia tak ada masalah dengan isteri dia pun cantik, isteri dia taat, isteri dia tak pernah durhaka. Yang masalah adalah mak dia. Mak dia tak berkenan dengan isteri dia, mak dia tak okey dengan isteri dia, mak dia masam muka dengan isteri dia. Satu hari dia kata, Man, aku tak berkenan dengan bini kamu, aku nak kamu cerai dia. Maka di sisi agama, berdasarkan hadis ni, apa cerita?
anak ni terpaksa dengar cakap mak. Sebab memuaskan hati mak, mendapat keredaan mak adalah apa? Adalah merupakan pintu syurga Allah. Tapi pada pendapat saya, mak tu berdosa. Pasal apa mak tu berdosa? Mak tu telah memisahkan hubungan anak dia dengan isteri dia. Lainlah kalau isterinya itu ada masalah. Kan? Lainlah kalau isterinya itu memang bermasalah. Macam-macam lah. Dia berperang dengan mak mentuanya sampai mak mentua dah tak tahan dah dengan perangai menantunya. Yang ini of course lah boleh kita cerai. Tapi ini tak ada masalah apa-apa. Apa poin, apa tujuan, apa sebab nak diceraikan isteri yang solehah ini. Tapi dek kerana agama kata apa? Kalau kamu nak pintu syurga, kamu kena puaskan hati mak kamu. Kamu kena puaskan hati ayah kamu. Selagi kamu tak ikut kehendak dia dan walau dan mentalakkan isteri, menceraikan isteri, ia adalah harus walaupun makruh, tetapi tak sampai kepada haram. Apa yang mak tu suruh adalah perkara yang memang dibenarkan oleh agama. Tetapi mak ni berdosa lah. Kena tanyalah mak ni, apa sebab nak suruh cerai? Tak tahu, aku tak suka bini kamu. Yang mak tak suka dengan bini saya ni, apa yang mak tak suka? Dia ada kurang ajar dengan mak, dia ada tengking mak, dia ada pukul mak. Tak ada, tapi aku tak boleh tengok muka dia. Mak ni berdosa. Sebab mak ni telah memisahkan kasih sayang antara suami isteri ni. Dan yang kedua, pada pendapat saya, kalau tuan-tuan tanya ustaz-ustaz yang lain ada pendapat yang lebih bagus, terima. Pada pendapat saya, yang pertama, mak dan ayah ni berdosa, dan yang kedua, pada pendapat saya, dia telah menyalahgunakan kuasa sebagai ibu. Walaupun ibu ada hak menyuruh anak itu, menyuruh anak ini, dan anak itu kalau tak ikut dia akan berdosa, tetapi janganlah sampai ke tahap anak tu merana. Dan saya cakap tadilah, elok-elok nama Kasim Selamat jadi Osman Jailani. Elok handsome-nya zaman Kasim Selamat tu. Cerah biji mata, tiba-tiba bila menangis hari-hari jadi Osman Jailani. Tuan-tuan, jadi yang merana nanti adalah anak kita, yang merana nanti adalah cucu kita. Kita mungkin puas hati sekejap aja. Oh, aku puas hati anak aku dah ceraikan bini dia. Oh, aku puas hati anak aku dah ceraikan menantu aku. Aku puas hati. Dia boleh canang dalam 1 bulan tu kepada seluruh penduduk kampung. Tetapi yang merana bertahun-tahun ni nanti sudahnya anak laki-laki dia ni. Kan? Macam saya cakap tadilah. Jadi gila tuan-tuan. Sabaria. Orang jumpa kat Pekan Gopeng tu ha. Dengan tak berbaju, pakai seluar pendek. Lepas tu kencing kat longkang. Sabaria. Nampak tak? Kerana keegoan kita dan menyalahgunakan kuasa itu. Wallahualam. Cukup sekadar itu. Kita dah pun isya. Lepas ni kita baca pula masalah ke-124. Menjunjung suruh dua ibu bapa itu dan menjauhkan tegah keduanya itu wajib selama mana tak disuruh oleh syarak ataupun selama mana tidak dilarang oleh syarak kita. Baik, saya habiskanlah sebab sikit saja. Dan haram menyakiti dua ibu bapa itu sedikit ataupun tidak sedikit. Maka haram semata-mata menyakiti keduanya. Melainkan bahawa menyakiti keduanya itu dengan sebab menyempurnakan hak yang wajib kerana Allah. Maka hak Allah lebih utama. Ini perlu saya jelaskan. Ustaz, ya, apa dia? Sampai sekarang mak saya tak nak bercakap dengan saya, Ustaz. Kenapa? Saya suruh dia pakai tudung. Berdosa tak anak tu? Anak tu tak berdosa. Kerana kita menyuruh dia ikut perintah Allah, akhirnya mak tu kecil hati. Melainkan kalau sekiranya cara kamu suruh tu salah. Memanglah dia kecil hati.
Mak ni tak boleh ke jadi macam makcik-makcik lain semua pakai tudung? Dah tua kan? Umur dah 65. Tak pakai-pakai lagi ke? Oh, itu memang of course dia kecil hati. Berbulan dia tak nak cakap dengan kita. Dia kata, Ustaz, saya bukan tak boleh terima nasihat anak saya, Ustaz. Tapi cara dia cakap tu elok-elok lah. Ni saya ni ibu dia. Betul, saya kena pakai tudung. Betul, saya kena pakai tudung. Tapi cakap lah elok-elok. Tapi kita dah cakap baik-baik dah. Ayah, mayang ya. Ya, dah mayang ya. Ayah pun dah banyak penyakit, saya tengok tu. Kau pandai-pandai nak cakap dengan aku macam tu. Kau tahu tak, kau lahir hari tu, kepala kau besar penumbuk aku dia. Wang aja. Start daripada itu, dia tak cakap dengan kita. Salah tak seorang anak? Tak salah. Dia kerana menyuruh ayah tu solat, dia kerana menyuruh mak tu tutup aurat, mak tu masam muka, ayah tu pun kecil hati. Itu tidak menyebabkan kita jadi anak derhaka. Kerana kita menyuruh mereka kepada perkara yang baik. Maka jikalau sekiranya menyuruh keduanya akan anaknya mentalakkan isterinya dan seumpamanya, nescaya wajib menjunjung suruh keduanya itu. Apa nak buat, hukum dia macam tu lah. Mak suruh cerai, terpaksalah ceraikan. Tapi mak tu berdosa tak? Berdosa. Berdosa besar kerana memutuskan silaturahim. Wallahu a'lam. Lepas ini kita akan baca apa pula agama kata tentang orang yang uququl walidain, iaitu mereka yang durhaka kepada ibu dan ayah, dan apakah akibat-akibatnya. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Itu silap saya, tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.